kan. Terror. Hana ni masih berbisa nak cakap. Bukan makna dah keluar bisa ke ular, orang kata apa, ular pondan ke apa, tak. Tapi dia punya sayang kat Hana ni lain macam. Sehinggalah pada suatu petang, pukul 4:30 petang, dia main dengan Hana, dia bersihkan kandang Hana ni. Hana ni makanan kesukaan dia adalah satu spesies ular juga, ular kecil. Dia tengah nak bagi makan, bersihkan kandang tu, entah macam mana hari yang malang ni lah, dia dipatuk oleh Hana. Pap. Ular, patutnya kalau patuk normal ular, zap. Faham tak? Ini Hana ni patuk dia zap, betul-betul dekat sini. 20 saat tanpa nak tanggal, tanpa nak lepaskan kepala dia ni. Jadi terpaksa dua kawan dia, katalah nama kawan dia Amin dan Amirul, terpaksa tolong tarik kepala Hana ni untuk lepaskan pada cengkaman Azman ni tadi. Lepas tarik daripada cengkaman ni tadi, masuk dalam sangkar, dua-dua ni tadi, orang kata apa, kawan ni tadi sama-sama pakai mulut buang, cuba tarik bisa tu. 20 saat kan. Sebab bisa tu dah lari tak tahu mana, ke jantung semua. Dua-dua kawan ni pun masuk hospital ya. Yang tadi si Azman ni memang masuk ICU. Kawan dua-dua masuk hospital. Masuk hospital. Dia punya infect pada